Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi afana min taraka bihim wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma dikafina la ya'lamun. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa shrah sudurana bil Qur'an. Allahumma rizqna tilawatahu wa anna alaihi wa atrafan nahar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Atammim bil khair. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ana rabbukum fa'buduh. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Kita bicara dah kemudian. Kemudian bahawasanya kami tilik. Kami orang yang mempunyai basirah. Tilik, renung, nazar. Kami nazar. Kami tilik dengan mata hati. Padanya, pada ibadat itu. Pada ibadat ilmu, buah dia ibadat. Ilmu sebagai satu pengeluar buah dia, pengeluar hasil dia adalah ibadat. Dan tilik padanya pada ibadat, dan kami bercitra akan padanya pada ibadat. Daripada jalannya jalan ibadat. Pada permulaannya permulaan ibadat. Hingga sampai kepada tempat yang dimaksudkannya kan ibadat. Apa dia tu? Ialah, tu dia. Ialah tu barulah keterangan hak dia sebut jalan permulaan sampai kepada tempat tu. Sampai kepada maksud, natijah hasil. Ialah yang dicita-cita akan dia. Akan ibadat. Oleh orang yang salikin. Orang yang menjalani jalan ibadat. Ya, salik ni berbagai-bagai jalan. Ada berbagai-bagai jalan. Tapi dengan maksud, dengan tujuan untuk sampai kepada ampunnya ibadat. Itu dia. Itu dia, salik. Orang yang menjalani jalan untuk sampai kepada tuan ibadat. Dia. Maka tiba-tiba nak siapa tu? Supaya nak ambil bunga bakar wali jugalah. Dia bunyi cabaran. Pasal dia sesuatu perkara ni dia kena ada cabaran. Kalau tak ada cabaran jadi tak manis. Tak hebat. Itu dia. Kalau boleh sebab tu kalau harta pun kalau kita cari sendiri dia berasa kita menghargai dia. Kalau hak boleh sepak ke saka ke tak hebat. Tak menghargai mana. Itu dia. Sebab tu kalau harta kata jenis gitu mudah habis. Itu dia. Itu dia. Jadi setelah menjalani jalan untuk sampai kepada Tuhan punya ibadat itu, maka tiba-tiba inna ma'al usri yusra. Kena susah dulu baru senang. Dia tak ada senang dulu susah. Sebab tu orang Melayu kata
berakit-rakit dahulu. Ataupun kalau tak pecahkan ruyung bagaimana nak dapat sagunya. Itu dia. Ini kena usaha dululah. Kena usaha berbagai-bagai kerana mehnah yang ditempuhi. Itu dia. Maka tiba-tiba ialah jalan jalan ibadat tu. Jalan ilmu satu hadah bersekan mata dah nak dapat ilmu tu. Itu dia dia. Lepas tu nak buat ibadat pula hasil daripada ilmu tu pun ialah jalan yang sangat dalam. Ni kinayah belakang ni. Kinayah. Jalan yang sangat dalam. Itu dia. Kalau air dalam. Itu dia. Kalau perjalanan jalan dia pun menurun. Jadi turun. Cerung. Menakutkan jugalah kalau tak beringat agak terbabah. Tak berhati-hati terbabah. Tak cermat terbabah. Dan sabil yang sangat payah. Sabil itu jalan juga. Sabil jalan yang sangat dalam dan jalan yang sangat payah. Banyak bukitnya. Kita ingat lepas tu karuk tak ngatuk dah. Kau nak pergi lupa. Lepas tu karuk aja. Kalau ngatuk sebelum tu karuk, lepas tu karuk tak ngatuk dah. Automatik dah jalan. Ni dia nak ngatuk kan. Kalau tak boleh ngabur lah kena, tak apa kalau lupa. Jadi banyak bukit ibadat yang sangat payah naik. Nak mendaki tu dia satu. Nak pergi genting tu mana dia? Kereta buruk-buruk lah naik. Tak apa. Genting genting kemarin pun. Kalau kereta buruk-buruk lah lagi yang tadi. Kereta-kereta yang tak senggara molek kat. Dia. Naik dia sangat bukit yang sangat payah naiknya. Kalau naik payah. Bukit Preza je naik. Ya naik. Lagu mana enggak? Orang biasa naik Bukit Preza dia tahu. Bukit Preza kena pergi kot raut ni ada. Payah naiknya lagi musyaqqahnya ibadat. Payah dengan musyaqqah tu hak tulu. Macam musyaqqah bahasa Arab, payah tu bahasa kita ni. Musyaqqah. Dia. Nak kata kat ibadat. Kalau semaya tukar Allah Akbar tu ya comel. Biasa-biasa Allahu Akbar. Tu pun kadang-kadang setengah orang tak mari niat. Pasal serabutnya kepala tu. Jadi tak mari niat, tak mari muka lain. Tapi banyak kan orangnya Allah Akbar tu balik lagi. Allahu Akbar. Lepas tu tak rata. Kikasi. Hak ingat tak ingat. Hak tak rajin ingat pun mari. Hak ingat dah memang dah. Dia hak tak ingat mata. Dia. Habis baca pun baca tapi tapi tak fikir kan tu lah ke mana-mana tak tahu. Hati tu tak tahu lah ke mana-mana. Tu musyaqqah. Musyaqqah ibadat. Dia mari berbagai-bagai cabaran. Dia. Kalau tak ada kipas, tak ada aircon, peluh lalu. Belum tu tak peluh. Dia orang kampung maya pakai kain saja. Tak baju. Dia pasal panas. Dia macam-macam jadi luar pun panas, tubuh badan pun panas, hati pun dia lagi. Tu musyaqqah kata musyaqqah. Kita tahu lah mana-mana kita ahli semaya, kita orang semaya lagu mana. Tahu ada. Dia. Lepas tu ya pukul 10 ramai mari. Bas subuh ke tak mari. Bas pukul 10 ramai orang mari. Dia. Dia gitu. Pasal nak bangun subuh. Kalau tak bertugas saya tak pergi.
Kita turgah dia. Dak turgah takutnya kata orang kita pun mudah senggal lalu orang kata dah. Nak jadi tu email sangat dia. Orang kata gitu rah lalu dia. Itu musyarakah lah kan dia. Musyarakah Allah. Musyarakah. Boleh kata tak? Masya-Allah. Dia. Orang muda lagi lah pasal bergelut dengan nafkah lagi. Nafkah diri sendiri, nafkah keluarga. Kalau orang tua-tua ni dia kurang sikit dah gitu, benda gitu. Dia. Pasal dia berlama masa dah benda gitu. Dia. Orang baru-baru nak menjalani kehidupan dekat Allah. Tuhan je tahu. Jadi ada. Lagi musyakahnya jauh perjalanannya. Dia. Semaya 2 minit Rasulullah. Dia rasa payah, rasa lama. Dia 2 minit je dah. Dia perjalanan dia tu. Perjalanan ibadat. Sangat suka. Dia. Mereka kan orang yang sabar lah. Dia sabar dengan syukur. Kalau dia ada dua tu, insya-Allah perjalanan kita pun payah pun jadi mudah, jauh pun jadi dekat. Dia. Jauh perjalanannya jalan ibadat, amat besar kebinasaannya. Yang mari belakang. Orang baca sedap, riak selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat aku baca. Orang lain tak boleh tahu aku. Jadi itu email. Itu email belakang ni. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak boleh lawan orang kapun. Tuk bila cara tuk bilanya, tuk email cara tuk email. Kebinasaan belakang tu. Riak mari, ujung mari, sum'ah mari, takabur mari. Pak tu memang mainnya dia tu. Jadi pak penjuru tu. Pak penjuru memang mainnya dia. Memang sepak terajian dia. Jadi riak ada, ujuk ada, sum'ah ada, takabur ada. Itu kebinasaan belakang tu sifat aria. Mazmumah. Nak latih, nak dapat mahmudah ke sini. Perjalanannya jauh dan besar kebinasaannya. Mudah ikut kuk punuh. Pada kuk molek. Mudah kuk punuh. Banyak yang menegahkan dia. Orang rumah anak, kalau dah ada anak demi. Tak tinggi. Anak demi tak tinggi. Jadi ni anak demi orang rumah pergi tu gini macam-macam lah. Macam-macam keren. Jadi banyak yang menegahkan dia, kan dia ibadat. Untuk menjadikan ibadat yang sempurna tu. Jadi banyaklah penegah-penegah nanti dia. Ada bocor lah, bocor kereta mutu macam-macam. Jadi punuh lah. Jadi dan yang membimbangkan dia. Jadi bimbangkan dia. Kalau maya naik bah lah, tak bah tinggal bah lah, hanya tinggal di bah lah macam-macam tu. Banyak yang membimbang dia alik buat ibadat, dia alik semaya ni. Dia alik buat hak Tuhan suruh ni, dia banyak mari kebimbangan tertentu untuk kita kadang jadi gaduh, lorak, cepat. Jadi tak ada nak wirid, tak ada nak gapo. Lopak je selalu. Misalnya sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum bunyi selalu mutu. Mari lambat balik awal. Dia masuk lambat balik awal. Masjid itu bala belakang ni. Masuk lambat. Orang komak baru naik. Mari awal kadang. Mari awal tu mari awal. Duduk wakah lah mana-mana tu. Masjid pula ada sedia macam-macam tu. Kita rajin. Tak ada semaya. Siapa tu nampak budak-budak muda duduk atas motor, duduk bawah pokok. Kata tak bayar lagi balik. Dia senyap dia pun. Senyap. Tapi senyap tu bimbang jugalah gaduh-gaduh pergi.
Acu nak ambil sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Kalau sembahyang zuhur tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipu aku kan. Tertipu aku yang dia. Dia tertipu aku yang ni. Jadi banyak yang membimbangkan macam-macam. Wak lambat lama, dia sembahyang lama ada tertinggal. Dia jadi pula buat pengumuman pula siapa cepat dia dapat. Tu gak bimbang ni. Dia bimbang tu gak gaduh-gaduh cabelah tu. Dia baca pun lebih kurang. Dia banyak yang membimbangkan dia tu dengan kerja buat macam-macam hal. Lagi tersembunyi. Bukan tersembunyi, tersembunyi. Lagi tersembunyi yang membinasakan dia kain ibadat. Tidak. Sebab tu dia kata sifat mazmumah ni seumpama Imam Ghazali juga kata seumpama semut kecil yang hitam duduk atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Nampak gagak? Ada. Tu dia mari. Lain daripada Allah, lain daripada tawajuh kita berhadap kepada Allah, akhlak lain. Tu sangat payah tengok. Semut hitam atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Tu dia. Lepas tu dia sifat Sa'di, sifat empat wujud sama tu, seumpama api duduk dalam batu. Dia kata, kita pekong, pekong duk, kita kecih dia, tu biar api. Kalau duduk dia gitu tak apa. Kalau pelaga dengan gapo-gapo kan, nak pelaga dengan gapo dengan dunia, dengan dunia, haris lah, tu biar api lah. Jadi sifat Arya tu haris lah. Jadi tersembunyi yang membinasakan dia. Sangat sembunyi. Kalau di zahir ni macam anak-anak, nampak luar balik. Nampak apa-apa sekeping tu. Tinggi pula. Cong sini dah. Allah. Dah ada anak-anak dah. Cong saya. Habis buat, kena buat. Ini. Habis akan dia dah. Dia perut sini bawah ni kat habis lecing dah. Akan dia habis. Kita tak nampak pandai dia makan dak. Dia tak boleh nampak. Dia makan dalam. Kita gitu. Kita berapa putih kita pun. Kita mazhab pak. Tebal sebutir-sebutir. Tahu saja. Nak baca tak boleh habis. Berlubangan habis. Ada setapan, ada tinggal sikit. Nak baca kan. Buat kitabnya arak. Kalau kitab Melayu boleh reka-reka kata dah. Ni kita arak nak reka lah mana. Dia macam anak-anak. Dia zahir nak buat molek. Tu luar, dalam punah habis. Tidak ataupun buah-buah. Buah kening kau macam biasa. Tidak. Kita aja beli buah pahu binja. RM5 hari tu, RM5 hari tu. Tu dia. Jamai 5, 10, 10 pahu siang tu. Tu RM5 tu dia pahu apple pula. Dia mula-mula jual di binja. Kita pun nak makan terah beli. Tu balik anak-anak kecil-kecil belakang kita. Bakal khumur marah. Bobo beli pahu. Koyok. Habis koyok. Perak belah. Bukan kabur pula. Penuh pula. Allah heran. Bukan kalau kabur tu boleh makan lagi. Dia tak buruk serumah ni. Pula penuh. Perak alik. Kali alik ni molek berkali. Anak-anak duduk tunggu belakang ni. Perak sama. RM5 boleh. Tu agak-agak dah nak beli tu. Ada tak? Dung tahu kambing. Kambing yang makan.
rezeki mu kambing hari ni kata dia. Tu dia ni. Ayatnya luar nampak comel. Dia, tapi dalamnya buruk. Tu hati kita bahaya, amat bahaya. Nak didik hati bukan senang lah. Tu dia. Ini tersembunyi. Benda yang nak merosakkan ibadat kita. Lepas tu tak boleh bangga. Aku kaki sijik dah. Tu iman dah, tu bila dah, tu kaki Jumaat. Tu dia. Tak boleh nak rasa tu. Ibadat aku banyak dah, selawat banyak dah, macam-macam dah. Ngaji banyak dah. Tu dia. Tak boleh berasa banyak. Tak boleh berasa banyak, tak boleh berasa comel. Kena upgrade semua. Tu. Kalau berasa banyak, siap. Jadi maknanya, kalau berasa banyak tu, cek sikit. Jadi, hak tak jadi banyak. Hak jadinya sikit. Jadi. Pasal tersembunyi. Dan yang memutuskan dia ibadat lagi banyak. Nak istiqamah. Kat sini istiqamah. Lepas tu dia Nabi kata sikit tak apa asal istiqamah. Dia ni kalau boleh puasa, kamahnya lagi dia. Dia. Luar boleh puasa, belum subuh dah bangun. Dia. Boleh puasa, belum subuh tu kan makan sahur. Tu dia. Waktu dia suruh lewat makan sahur, asal apa? Sudah makan sahur juga. Sudah rehat subuh. Bayar subuh dulu. Kalau nak tidur lah, kena rehat pun. Nanti dia. Jadi yang memutus tu, yang menghalang kita tu. Kat sini. Ada kita tengok. Kita pergi ngajar lulusun. 3 kali ngajar, sahabat kita tak habis. Kita hak paling itu benarnya, dadung. Dadung berapa kita dah habis. Orang dadung tak jemu-jemu dengan kita ni. Kita kalau paling tak istiqamah sekali lebih lesu. Dia. Tidak tahu sebab apa. Dia. Mengaji separuh jalan, betul. Dia. Salah kita, kalau salah siapa tak tahu. Dia. Tapi hak benarnya salah kita lah. Dia. Pasal kita jeragan. Dia. Dan yang memutuskan dia tu, menghalang. Jadi tidak meneruskan tu. Tidak meneruskan dia tu. Duduk pondok. Lah ni pondok kita ngajar pondok Bestari. Tak pernah habis kitab kan. Tahun ni ngajar tengah nak habis. Tahun depan pelajar lain dah. Pelajar lain tak kena betul. Tengah ni dia orang tengah tepi tak tahu lah mana hala lagi. Dah mula balik semula. Tahun ni. Lepas tu belajar sampai tengah cuti penggak tinggi tahun ni. Mari tahun baru, belajar lain pula deh. Ada seorang dua. Hak seorang dua tu pun tak makan lawan tu. Tu dia. Tu dia. Ada seorang dua. Kadang-kadang kesian juga hak belajar dah tu. Ada, tapi seorang dua. Jadi hak majoritinya tak tahu kalau lagi. Jadi pondok ni kalau boleh duduk 5 tahun tu hebat. Boleh duduk 5 tahun tu hebat. Mereka dah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada. Dia. Kerja lain. Kadang-kadang 2 beradik. Tanya, pas mana adik? Masuk kemahiran Ustaz. Masuk kemahiran tu. Ni. Sangat bahaya lah. Dia. Hak ngaji, hak belajar, hak ibadat pun gitu juga. Yang memutuskan tu lagi banyak. Hak sesembunyi, yang membimbang, yang meneguh kebinasaan dia tu, yang meneguh dia, yang membimbangkan untuk ibadat tu, untuk jadi hamba Allah yang sebenar tu. Ada bunyi, kau Ustaz ngaji pondok nak akan apa? Nak akan apa ngaji pondok tu? Pasal tak ada jaminan. Dia ngaji pondok. Dia. Jadi membimbangkan tu, membimbangkan. Tak ada. Dia. Terutama selama ni pula dunia ni CG. Itu dia. Tak ada CG kan? Tak ada. Nak jadi tu tak ada SPM payah dah lah ni. Itu dia. Tak ada SPM payah dah. Masuk jadi tu jadi orang pondok pun kena ambil SPM juga. Itu dia. Ambil SPM dulu ataupun SPM lepas tu. Yang mau tu lagi banyak.
seteru, banyak musuhnya, musuh ibadat. Musuh seterunya seteru ibadat. Dan perampasnya sedikit yang menolong akan dia. Banyak seteru dan banyak perampas. Perampasnya perampas ibadat. Dia melencongkan kita, dia rapah, dia rebut ambil. Dia curi ataupun ropok. Ropok ni curi tanpa pengetahuan tuan. Curi. Kalau ropok ni depan-depan tuan. Tuan pun dia ikat, dia bunuh macam-macam. Tu ropok. Dia perampah. Dia kotak otorik kalau bahasa Arab ni sini. Jadi ni. Dan perampasnya sedikit dan banyak seru dan banyak perampasnya nak rapah kita tu. Iftitah. Iblis iftitah. Dia puk cabut kita. Dia nak pergi ibadat lah lencong kot lain. Malam-malam merepik malam-malam dia orang muda. Dia. Sedikit yang menolong akan dia. Kau menolong ibadat ni, menolong ibadat sikit. Tu dia. Jangan baca perampas sedikit yang menolong akan dia tu. Tak faham. Dan perampasnya perampas ibadat. Banyak seteru yang memutuskan dia ibadat. Lagi banyak seteru ibadat dan perampasnya perampas ibadat. Lepas tu habis itu sedikit yang menolong akan dia akan ibadat. Hak menolong ibadat ni sikit. Sikit ada ni. Lepas tu qalilu min ibadiyas syakur. Dia. Sikit orang syukur ni sikit. Dan mengikatnya dia. Dan yang mengikatnya ini sedikit yang menolongkan dia dan yang mengikatkan dia. Ini yang mengistiqomahkan dia, mengikat ni. Jadi sikit belaka dia. Penolong pun sikit. Dia. Pasal sulung dia intan suruah yang surku. Kita tolong Allah baru tolong manusia dah jadi. Dan yang mengikatnya sikit yang menolong, sikit yang mengikat, yang mengistiqomahkan dia, yang mengekalkan, yang ikat enggak kemah, lekatlah. Demikianlah adanya rintangan, halangan. Dia sebut tu. Halangan, rintangan, kebinasaan ibadat kita tu. Nak jadi ibadat kita tu punah. Lepas tu dia kata nak punah senang, nak buat payah. Nak buat bertahun-tahun tak siap. Butuh debung sekelip mata. Dia. Tak dapat tiada la buddha. Tak dapat tiada kerana bahawasanya ia ibadat jalan syurga. Ibadat tu jalan syurga. Dah masuk syurga lagi baru jalan. Dah apa? Pergi cukar baru tengah jalan. Duk mana tengah jalan nak pergi cukar. Tidak apa pergi cukar. Bisa gitu. Ini ibadat ni jalan syurga. Nak masuk syurga kena ibadat. Maka jadilah demikian itu. Ini tak dapat tiada kerana jalan syurga itu ibadat. Jadilah demikian itu ibadat. Membenarkan bagi barang yang disebut. Ini rintangan dan halangan ke syurga tu. Itu dia. Maka jadilah yang demikian itu halangan jalan untuk sampai ke syurga tu. Itu dia. Membenarkan bagi barang yang disebut. Ini benarlah, tepatlah apa yang disebut pada hadis Nabi SAW. Apa dia? Ala wa innal jannata huffat bil makarih.
Ala wa innan nara huffat bisyahawat. Ketahui olehmu. Ha dia. Ala ni awas. Ala ni gitu awas. Kalau di jalan-jalan kan tulis awas. Tu kena beringat tu. Dia kalau dia tulis awas tu beringat. Ada apa-apa tu. Ada rintangan tu, halangan tu. Ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu dikelilingi huffat. Itu dia. Dikelilingi oleh kebencian. Itu dia. Syurga ni semua hak kita tak seronok laku. Itu dia. Hak kita tak seronok, hak kita tak suka. Fikir kalau tak suka. Gapo kalau duduk suruh ngaji ngatuk selalu ngaji kok lah ngaji suruh ngaji mek kau ngatuk nguak lalu suruh ngaji je macam-macam keren kalau tu anak bos lama duk mana jadi kalau we telefon tadi dia kata lapar we telefon tak ada lapar. Ada lapar, ada ngatuk, ada gapo. Kalau dia perangan dia kata, "Tutup telefon tu." Cukup. Lapar lah, ngatuk lah, macam-macam. Marilah dia. Jadi. Jadi penuh dengan kebencian. Jadi tak ngaji kecil-kecil ya. Kalau tak masuk pondok kan, berat lah jadi lama-lama duduk ngaji, baru duduk ngaji mukaddas lah ni. Itu sejak kita ni gitu masa kecil tak ngaji. Gitu. Tengok mak kita kalau ngaji gingai. Zaman dulu lah tak ada kerja dah. Mak suruh ngaji. Kalau kita tanya tu guru, ada tu 5 ni mari ngaji. Tak. Dah gingai. Tak ada sepatah buta huruf. Nasib baiklah dapat suami yang agak pandai juga lah. Dia. Jadi boleh baca lah Yasin ke apa-apa pandai. Jadi dia pesan jangan jadi macam mak lah dia kata. Dia. Lah ni kadang-kadang budak tak ngaji masuk pondok pandai. Dia masuk pondok kok anak-anak pun pandai. Tengok ada satu pondok sini dulu. Hari tu Iqra 1. Tapi oleh kerana dia tu macam minat lah. Iqra semata habis. Lepas tu boleh baca Quran. Suka nampak dia. Jadi kalau ngaji pondok gitu, kalau tak mari pondok Iqra pun tak pandai, Quran lagi lah tak pandai. Mari sijik kat kalau malam Jumaat kat mari sembahyang. Minat ke sijik. Mari sembahyang sudah wisalam maghrib kat. Turun. Ada Isya mari ada duduk. Tu pasal nak duduk situ orang baca Yasin berapa malu. Malu kita tak pandai baca Yasin pun tak pandai. Kita pun pesan. Kata malam Jumaat mari. Orang ambil Yasin kita ambil, yang kita ambil. Tapi duduk jauh sikit pada orang. Hanya duduk dekat-dekat. Orang buka kita buka. Kat mana buka tak kisah. Orang belik kita belik. Orang tutup kita tutup. Orang sedekah kita pun tutup. Lepas tu ada juga buat gitu. Lama-lama tu minat. Kau minat ngaji minat. Lama-lama tekan tiba-tiba. Lama Yasin pun pandai. Dia Yasin pandai tu ada ngaji dah. Hak lain tak pandai je nak ngaji. Belajar ngaji. Pandai. Hak minat gitu dah apa. Hak timbul sendiri. Hak ada hak tak minat tu tak. Kalau sama. Kalau mari jauh-jauh duduk kat tu. Misalnya kat kelik. Gitu. Ini tak ada usaha. Hak tak ada usaha. Ada usaha mungkin taufik pun Tuhan tak beri. Dia taufik pun Tuhan tengok usaha juga. Jadi kalau kita usaha Tuhan beri taufik. Sebab tu hadis Nabi Adam manjadda wajad. Jadi
Tak pandai. Lepas tu anak-anak pula tak suruh mengaji. Ada-ada tu dia tak pandai. Tapi anak-anak pandai. Pasal dia paksa. Dia suruh. Kadang-kadang yang bidah juga dia anak. Dia tu mak agak suruh seumur kita mengaji. Tu anak saudara kita dengar. Mak agak suruh seumur kita lambat itu sikit mengaji. Marah lalu dia tu. Tapi kita rajin tengok mak mengaji. Sengih-sengih jadi tu. Sama ada anda. Sengih-sengih, sipu-sipu malu tak ada apa-apa. Duk jauh kat orang. Gitu kau itu kan dia boleh buat ayat tu. Tapi kalau sebenar dalam hati luka tu. Tu. Luka. Jadi anak perak suruh. Tapi kita tidak pandai. Tahan jauh ya bisa tahan jugalah. Dia mana dia tak siwiji nasib macam dia lah. Kira tu. Jadi benda syurga ni semua tak suka berlaku. Suka ke apa? Suka. Tak ada orang suka. Benda syurga. Tak ada orang suka. Cuma kita minta dengan Tuhan manis iman, kemanisan iman dan Islam. Islam dan iman. Dia Tuhan imani. Dia Tuhan imani. Suka lah tu. Tak suka dah lah orang lain-lain tu. Nak dapat mana minta sama ya Allah bagi kemanisan Islam dan iman. Kemanisan iman dan ibadah. Pasal kita duk cara buat ibadah ni. Iman dan ibadah. Islam tu kita Islam dah. Tak usah kisahlah tentang Islam tu. Pasal kita orang Islam dah. Tapi iman dia berbeza. Orang Islam tak mesti beriman, orang beriman mesti Islam. Dia di situ. Tu jadi minta jadi Tuhan manis iman, manis ibadah. Dia boleh manis gitu, tu tak apa. Tu sedap lalu. Kalau tak ada ayat tu, semua beci berlaku. Mak paksa berlaku. Tu kadang-kadang. Maya dah. Ayah pula salah tanya. Anak pula cerdik buat bejok. Bukan cerdik itu bersedia, bejok. Maya dah. Maya. Yelah, mari dulu. Tidak maya. Dah maya pun. Tapi ayah pun senyap asal kat tu lah. Ayah dia salah tanya. Jangan salah tanya. Hari ni maya Zuhur dah. Hari ni semaya Zuhur dah. Tu berat dia. Hari ni Wana Zuhur hari ni semaya dah. Tidak boleh nak lagi. Kena bijak tanya. Ayah kena bijak tanya. Jadi cuma benci belaka jalan syurga. Ada orang 40 tahun jadi Tok Bila apa jadi imam. Gitu. 40 tahun jadi Tok imam. Duk main sejid lah. Lepas tu orang suruh butir lah itu uzur lah. Sejid tak mari, gapo tak mari. Orang tanya, apa tak mari sejid? Kalau boleh semaya aku malah dia. Semaya aku malah. Kalau boleh. 40 tahun ke sejid. Waktu lama mangsa gapo tak boleh pakai. Jadi. Dia sepuluh dunia juga. Dunia dia. CJ simpanan premium bank SN. Orang masuk berpuluh-puluh tahun tunggu hadiah tak mari-mari. Orang baru masuk sebulan dua pun boleh. Jadi kita yang penting husnul khatimah masa nak mati. Itu penting kan. Itu kena minta sama husnul khatimah. Kita hebat warna masuk. Lepas tu Tok Guru kata dia mana murid ibu-ibu bukan mana murid calon-calon. Tapi sahabat tak membawa kepada jalan syurga. Jalan syurga apa? Dia senyap-senyap maya tahajud malam-malam. Maya malam. Dia bermunajat dengan Allah malam-malam. Tu je. Bawa dia ke syurga. Jadi kebencian untuk jalan syurga ni sangat banyak. Dikelilingi. Maknanya celah nak masuk tu bukan senang. Dikelilingi. Apa kita orang keliling cungkak belakang, kita nak celah masuk ayo. Jadi itu mana dikelilingi oleh pagar. Nak masuk kan agak.
Dipagar oleh benda yang dibenci. Semua benci berlaku. Maya, puasa, jemaah, jaga, hati tu. Khuznu birabwatin. Khuznu birabwatin. Ala wa innal nar sahlun bi syahwatin. Khaznu bi rabwatin itu wa innal nar ala wa innan nar sahlun bi syahwatin. Ketahui olehmu dan bahasanya syurga itu duka cita dengan berpanjang-panjangan. Neraka tu duka cita, dapat duka cita. Tak ada siapa lah. Menyesal tak ada guna dah. Menyesal. Dan ketahui olehmu dan bahasanya neraka syurga. Dan ketahui bahasanya syurga itu duka cita dengan berpanjang-panjangan. Sedih sama, dah arak, rojak, kau. Dan ketahuimu bahasanya neraka mudah dengan keinginan. Neraka tu mudah. Nak dapat neraka mudah, nak dapat syurga banyak. Tak payah. Neraka bukan payah. Tapi nak dapat syurga payah. Boleh tentu dapat syurga. Wailul lil musallin. Masuk mayat masuk neraka. Malah mayat. Gitu. Mecok lalu dah. Mongoh lalu. Jadi nak masuk syurga ni duka cita, sedih semua ada dah. Susah semua. Waktu halal tak boleh buat. Waktu halal banyak buat. Banyak buat boleh kena comel buat. Kalau banyak buat saja tahan ni comel tu tak tahan tu. Kemudian kita uji sikit bunyi buruk tu nak uji. Kita pun nak ada umur. Kemudian